Okay guys, hi, welcome to Yellow Pocket again. Hari ni aku bersiaran untuk video ke berapa tak aku lupa dah. Guys, thank you so much. Aku punya follower actually yang beribu-ribu tu, lebih kurang aku rasa dalam 17,000. Itu sebenarnya follower aku yang lama, yang memang data aktif, inactive user. Tapi bila aku start aktif balik buat konten Marvel MCU ni, dia dah naik lebih kurang 900. Thank you so much, 900 view daripada collaboration aku dengan Fik, Sema Wayang, dengan Syazwan. Thank you so much. Aku harap korang follow ataupun subscribe untuk konten aku lah. Cuma kadang aku agak kecewa sikit lah sebab TikTok aku dia susah sikit lah nak naik. Aku dah try dah sebab aku jenis yapping yang banyak. Jadi bila melirik macam ni kan, dia tak sesuai dengan condition TikTok yang memang nak simplify. So aku mungkin tak aktif kat TikTok, tapi aku aktif kat YouTube. But it's okay, aku tak kisah mana-mana asalkan, sebab aku tengok view pun Alhamdulillah okay, konsisten. Thank you again korang yang dah subscribe aku. Thank you so much. Aku sangat appreciate. Okay, hari ni untuk video kali ni aku nak borak banyak benda lah. Aku nak borak the latest update berkenaan dengan MCU. Benda ni akan is a whole yapping panjang. So aku saran kalau korang dengar dengan tenang dan relax. No need to rushing. Aku akan borak first kali. Aku nak borak berkaitan dengan pelakon. Oh sorry, aku nak borak berkaitan dengan Spider-Man dulu lah. Aku dah tengok 2 kali Spider-Man Brand New Day. Aku nak cakap yang aku tekankan sekali lagi lah, this Spider-Man adalah hadiah terbaik untuk peminat Spider-Man itself. Sebab dia betul-betul bagi the very grounded Spider-Man. Aku rasa aku tak perlu ulang lagi benda ni. Cuma aku ada nampak macam somehow Sadie Sink, um, pengeluaran Sadie Sink, pengenalan X-Men dalam movie ni sangat-sangat berkesan. Dan aku boleh nampak a bunch of peminat-peminat Wanda fans dah mula meminati Sadie Sink, which is itu adalah satu intro karakter yang sangat baik. Dan marketing ni perlu diteruskan lagi untuk next movie. Tunggang je lah semua karakter-karakter ataupun superhero yang dah ada nama. Kau masukkan sedikit elemen X-Men. Sebab X-Men ni, nanti kita borak origin. Aku pun tak dapat nak classify, sebab dia ada banyak macam mana MCU nak memperkenalkan X-Men ni in the very state of tenang. Maksudnya macam tak adalah tiba-tiba ada kan. Dan aku ada teori, dan teori ni berkaitan dengan Professor X. Nanti aku borak intil. Okay, tutuplah cerita pasal Spider-Man tengok sobat. Aku dah boring dah borak pasal Spider-Man. Kita nak borak pasal pengenalan ataupun pelakon-pelakon X-Men yang baru jadi announce. Setakat ni aku rasa ada 3 lah, which is termasuk dengan Sadie Sink as a Jean Grey. Tu memang confirm. And then aku rasa yang paling latest kita boleh dapat Emma Frost. Samara Weaving. Aku tengok ni ramai gila suka. It's not about dia controversial ke apa lah. Sebab muka dia ada, kalau kita tengok, okay, kita tengok Emma Frost, for those yang tak tahu, Emma Frost ni dia lebih kurang, dia kuasa dia lebih kurang macam Jean Grey juga, lebih kurang macam Professor X. Cuma dia boleh, kalau macam Magneto, dia nak block Professor X daripada masuk fikiran dia pakai helmet tu. Tapi Emma Frost just perlu, dia ada macam kaca diamond tu lah. Frost lah, dia boleh macam diamond tu yang membuatkan samar-samar untuk Professor X untuk masuk ke dalam fikiran, telepati tu lah. And then aku suka sebab dia ada muka yang geram kan, muka dia macam jadi benda tu sesuai untuk Emma Frost punya watak. Aku not gonna lie yang Emma Frost dekat dalam First Class tu absolute memang tapi cuma watak dia tu sayang lah. Dia, kalau korang tengok X-Men First Class, dia tak kembangkan. Dia hanya jadi villain kepada, aku lupa dah apa nama dia punya villain tu, yang ada kuasa macam exploit tu kan. Kuasa radiation ke apa, macam boleh meletup tu kan. Sepatutnya at least buatlah something macam Emma Frost pergi ke macam get back to X-Men and then bergabung lawan ni, dia kekal as the villain. So aku tak nampak pengembangan character development tu dalam X-Men First Class, kalau korang tengok X-Men First Class. But it's okay, kita move on with that Emma Frost. Kita happy with this Emma Frost. Okay, and then next,
Yes, Saddest Thing. And ni paling aku rasa agak controversial juga sebenarnya, which is Kid Corner as a Cyclops. Sebab Kid Corner ni aku ada tengok lah cerita-cerita dia, aku ada buat research sikit. Dia tak menunjukkan sangat tau. Maksud aku macam for the latest ataupun kalau kita tengok James, kalau kau tengok yang the latest Cyclops ni, dia bukan the latest, yang dulu punya X-Men yang Cyclops yang sekian lama, dia dia ada feature, dia ada glazing yang macam 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 tu kan. Untuk Kid Corner ni aku tak berapa nak. Aku really looking forward untuk macam mana dia nak glazing with that spec macam so, to my X-Men, macam tu kan. So aku harap. Tapi yang paling best sekali line up ni semuanya Gen Z. Itu yang aku sangat-sangat seronok dan aku really excited. Dan aku yang aku kurang sikit excited apabila pelakon Obsession tu dikatakan dia akan menjadi Mystic. Okay, aku not gonna lie, dia adalah pelakon yang hebat dalam Obsession. Indie apa tak nama kan. Tapi dia terkenal dengan memek muka yang macam menyeramkan. Tapi kalau Mystic ni dia terkenal dengan akrobatik Dia memang kan kalau dia lawan kan dia akan macam pusing badan dia kan. So kalau pelakon Obsession jadilah, sebab itu hanya rumor saja, jadi untuk menjadi Mystic, so dia punya remarkable movement tu dia kena belajar lah aerobatik ke, atau dia belajar gimnastik ke kan, sikit-sikit macam sebab badan dia memang fleksibel. So aku rasa ketinggian dia, to be honest lah, pelakon Obsession tu dia agak pendek sikit, dia kecil, comel-comel. Dia tidak berapa sesuai menjadi Mystic, to be honest lah. Tapi again, is a rumor. Kalau jadi pun aku really suka sebab it's totally Gen Z line up. Aku sangat suka. Tapi aku tengok sebenarnya dia sesuai, pelakon Obsession tu sesuai jadi Squirrel Girl kot. Sebab dia macam comel-comel, macam psycho kan. But yeah, itu pendapat aku. Dan aku really looking forward juga untuk korang bagi pendapat korang tentang line up ni. Dan dia pun belum lagi ditetapkan lah. So ya, aku harap dia akan dikonfirmkan lagi untuk next future. Okay, kita nak borak berkaitan dengan, aku rasa aku dah borak kot berkaitan dengan Ryan Gosling as a Ghost Rider. Dan korang boleh tengok itu to be pendapat aku, dia sangat-sangat the perfect one. Aku ni bab perfect, semua lah perfect. Tapi sebab aku tengok beberapa cerita dia, which is dalam Project Hail Mary, dia kan macam is very classy punya orang yang macam macho kan. Tapi dalam dalam Project Hail Mary, dia jadi seorang cikgu sains yang nerd, kena paksa pergi angkasa. Benda tu sepatutnya ialah kau nampak diri kau sebagai seorang yang macho, tapi kau terpaksa rendahkan sedikit kau punya glazing mood kau untuk menjadi seorang yang nerd, dan benda tu menjadi. So aku rasa itu satu kredit tambahan untuk Ryan Gosling. Kalau jadi Ghost Rider, lagilah kau akan pakai kau punya jaket motor kau kan, and then with the kepala ataupun fire head. So aku rasa benda tu is gonna be easy for Ryan Gosling. Sebab orang pun ada petikan, kenapa Ryan Gosling Ghost Rider ada Ghost Rider yang Johnny Blaze lah, Johnny Blaze aku tak sure rambut dia hitam, tapi ada version yang rambut dia orange. So Ryan Gosling, welcome to MCU. Okay, next, aku nak tanya korang lah, ni pendapat ataupun teori lah, macam mana MCU nak memperkenalkan mutant saga dekat dalam MCU lah, lepas Secret War, which is dalam permulaan mutant saga kan. Sebab aku rasa macam sekarang ni yang ada, yang very ada sekarang Wonder Man, Kamala Khan pun mutant. And then apa lagi, nanti korang ingatkan aku yes, Jean Grey. Jadi it's a good thing sebab diorang menjadikan mutant ni macam satu benda yang
sebab dia kan lebih kurang macam Avengers, orang-orang yang ada super power. Tapi dalam MCU ni dia nampak begitu asing sehingga kan ada wujudnya organisation di Odyssey. So I was thinking that sebenarnya mutant memang dah lama ada dah dekat dalam MCU, dan korang kena tahu the dark side of this man, superpower ataupun superhero ni, which is Professor X. Professor X ni kerja dia memang suka buat memory erase. Itu salah satu daripada dia punya superpower. Dia boleh hilangkan memori orang tu. So orang tu mungkin daripada jadi musuh ataupun daripada jadi alliance dia, kalau dia rasa nak kalahkan, dia akan hilangkan memori orang tu. Orang tu macam, apa ni, apa jadi ni? So I was thinking that sebenarnya maybe Professor X ataupun X-Men dah lama ada kat MCU. It's just mungkin Professor X nak bersifat low key dekat dalam Earth Scene 16. Dia hapuskan semua memori orang lain berkaitan dengan X-Men sampai orang tak tahu wujudnya X-Men tu. Itu antara aku rasa macam benda yang aku teorikan lah untuk menjadikannya lebih sane dan lebih macam make sense lah kan. But somehow aku rasa korang kat luar sana maybe ada pendapat lain dan sebagainya. But again, aku suka macam tadi aku cakap tadi, pelibatan X-Men tu dah mula nampak. Sebab to be honest, peminat X-Men ni sebenarnya datang daripada Gen X. Zenial aku Gen X lah. So benda tu sangat-sangat bagus marketing tu, dia masuk kat 5. Dan sekarang ni kalau aku tengok dekat thread, dekat social media, TikTok, semua orang suka genre. It's not about she is being on the Stranger Things. Aku faham memang MCU kena ambil someone yang dah pernah berlaku dekat dalam series yang dah famous. Tapi bagi aku, genre tu dia dah menjadi watak. It's not people love genre because of the sadist thing, but people love genre dilakukan oleh sadist thing, but because of the genre dalam Spider-Man Brand New Day ataupun Spider-Man Genre Day. Lebih kurang macam tu lah. Dan aku sangat excited untuk tengok Black Panther 3, which is katanya akan ada Storm. Aku nak tengok adakah Storm ni akan ada juga peminat dia lah. Setiap karakter ada peminat masing-masing, tapi somehow pengenalan tu mahal bagi aku. Rather than aku lah yang X-Men first daripada 2000, zaman Wolverine, zaman yang Magneto dengan Professor X tua, and then yang muda. Yang muda tu aku bapak tu best gila. And aku rasa ini satu benda yang seronok untuk peminat-peminat X-Men. Despite kau boleh dapat X-Men, kau hanya layan X-Men 97, dan kau boleh nampak sedikit demi sedikit element of X-Men akan wujud dalam MCU. And okay, aku geram ni. Aku dah tengok dekat thread dah kan. Aduh, beria dia ni. Tak adalah. Aku dah tengok thread Amber Heard. Okay, Amber Heard dia bagi tahu, sebab kita kan ada pernah berteori kan, damage control akan menjadi elemen penting dalam after Secret War, which is dia akan trigger the perang ataupun Avengers versus X-Men. So dia canggah benda tu lah, sebab dia peminat komik dan dia adalah die hard comic fans. Dia kata macam lambat lagi nak buat X-Men versus Avengers tu dalam keadaan yang sekarang ni. Dia perlu melalui beberapa fasa apa kita panggil events dalam X-Men yang sangat berat. Adalah aku rasa banyak lah yang dia listkan. Aku macam puyo doh Amber ni, kau nak kau datang kita borak. Peminat MCU fans versus comic Marvel fans. Jom Amber Heard, jom nanti aku rasa aku akan invite Amber Heard untuk macam borak tak adalah gaduh, gurau je lah. Tapi aku nak borak dengan dia lah, pandangan comic fans terhadap apa yang diorang boleh predict dan apa element of comics yang boleh dimasukkan dalam MCU berkaitan dengan Mutant Saga. Sebab aku rasa it's very complicated, betul. Mutant Saga memang complicated dalam comics. Aku bukan ahlinya lah, aku rasa ada orang yang lagi layak bercakap tentang tu. But aku rasa macam best lah untuk diketengahkan, dan aku harap benda tu orang akan lagi hype. Cukup lah kita borak pasal Avengers dia still lagi ada hype. Masa aku macam cukup-cukup lah kita nak
menunggang Iron Man, menunggang RDJ, Chris Evans, Captain America, Iron Man. We need something figure yang Wolverine pun cukup lah. Penat tu. Kita perlukan this kind of new refreshment, as aku rasa pelakon tu pun dah petang kepada Gen Z. So itu saja. So kalau korang ada benda lain yang nak aku borakkan, bagi tahu dan nanti aku akan borakkan. Thank you guys. Kita jumpa lagi. Bye bye.